Nama aku Zara. Umur aku 12 tahun. Tahun 6 lah kan tahun ni. Tahun terakhir di sini. Aku seperti murid biasa. Baik, beradab. Nak kata pandai tu, boleh lah kan? Ni Tanya, kawan baik aku. Kalau dekat sekolah, memang susah nampak dia diam. Ada je benda yang dia nak usik. Tapi, hari tu, aku tak sangka satu pengumuman boleh ubah seluruh hidup aku. Zara, apa ni? Mak dah banyak berkorban untuk Zara. Mak cuma nak tengok Zara berjaya. Mak percaya Zara boleh dapat semua A macam abang dan kakak-kakak kamu. Mak cuma nak aku berjaya. Aku tahu Mak sayangkan aku. Percayakan Zara, Zara tak akan malukan mak lagi. Tapi makin aku cuba penuhi harapan itu, makin aku rasa aku sedang kehilangan diri sendiri. Kau dah makan? Sedikit demi sedikit, Aku tak lapar. aku mula tinggalkan benda yang aku suka. Atau kau ni tertekan, Zara? Aku bukan tak lapar. Aku cuma takut. Takut setiap minit yang aku berhenti akan buat aku semakin jauh daripada harapan Mak. Aku cuba. Aku korbankan semuanya. Tapi, kenapa aku masih rasa tak pernah cukup? Masa aku buka mata, Zara, orang pertama yang aku nampak, kau ni belajar sampai lupa nak makan. Result boleh tunggu. Kesihatan kau kenalah jaga. Nak ambil ni. ialah Tanya. Aku takutlah Tanya. Aku takut kalau aku tak mampu. Tak apa kalau kau tak sempurna. Allah tak suruh pun jadi kita sempurna. Allah nak kita berusaha. Rupanya, yang penat bukan badan aku, tapi hati aku yang sakit. Aku cari kau suatu sekolah. Rupa-rupanya kau lepas sini, Zara. Entahlah Tanya, aku pun tak tahu nak balik macam mana. Kau tahu tak, Zara? Air tasik ni pun kadang-kadang beralun sebab angin. Tapi tak lama lepas tu, dia tenanglah balik. Manusia pun sama. Tak apa kalau kita tengah serabut. Yang penting, janganlah berhenti. Tapi, aku takut kalau mak aku kecewa. Mak kau mungkin kecewa dengan keputusan. Tapi, awak nak kita jujur daripada berjaya dengan cara yang salah. Masa tu, aku mula sedar Azan tu.